for executive summary, the first point is strategy advertising. Strategy advertising is the intentional planning and execution of advertising effort to support an organization's broader objective. It involves understanding the target audience, selecting appropriate channel, crafting effective message, and continually refining campaign based on data and performance insight. There are so many types of strategy advertising. The first one is digital advertising. It means paid ads on websites, search engine and apps using the right channel for effective spend. The second one is social media advertising. It means target ads on Facebook, Instagram and TikTok to reach audience by interest and behavior. And the last example is content and on media, such as blog, videos and stories that enhance ads and connect meaningfully with the audience. There are three important of strategy advertising. The first one is align with business goal. It means add time to clear objective, deliver measurable result and reduce waste spend. The second one is maximize budget efficiency. It means targeting the right audience and optimizing campaign, ensure every advertising dollar count. And the last one is certain brand recognition. It means consistent strategy ads, build trust, loyalty, and help the brand stand out. Today I will talk about my part, which is planning phase. In the planning phase, we are doing purpose of the selected business. Okay, for the firstly, we purpose for examining suitable advertising strategy for agriculture entrepreneur. Second, evaluating effective marketing method to increase farmers' income. Thirdly, it will help to build a clear brand identity through low cost promotion. Okay, for the last purpose of this business, we are enhancing the competitiveness of agriculture products such as chili, eggplant, sweet potato, and fertilizer. Next, I am going to talk about objective. Okay, for our objective in this company to analyze suitable advertising strategy for farmers. Second for objective, we also to analyze and suggest more effective marketing methods to increase farmers' income. And the last of objective for this company is to analyze and help farmer build a clear brand identity through simple and low cost advertising strategy. Okay, that's all from me. Saya akan menerangkan berkaitan dengan latar belakang syarikat. Tembila Agrotech Resources ialah sebuah syarikat perniagaan yang dimiliki bersama oleh 4 orang alumni UNIZA. Syarikat ini ditubuhkan pada 6 Disember 2020 dan telah menerima bimbingan berterusan daripada para pensyarah UNIZA serta usahawan yang berjaya. Tenaga penggerak syarikat ini terdiri daripada individu yang mempunyai latar belakang pendidikan, minat, kecenderungan, bidang pengetahuan dan disiplin yang berbeza. Setiap rakan kongsi mempunyai latar belakang akademik dan pengalaman dalam bidang seperti pertanian, penternakan aquakultur, pengurusan perniagaan dan keusahawanan. Setakat ini, Tembil Agrotech Resources telah berjaya mengendalikan perniagaan berasaskan pertanian yang menumpukan kepada pengeluaran hasil segar berkualiti tinggi, pembinaan plot pertanian, sistem fertigasi, pembekalan input, pertanian kepada para petani dan ladang persendirian, serta perkhidmatan konsultasi. Antara tanaman yang dihasilkan ialah terung, cili, jagung dan ubi. Lokasi perniagaan dan lokasi pejabat di sekitar kampus UNIZA Besut dan ladang juga di sekitar Bukit Keluang Besut. Market area untuk perniagaan ini adalah sekitar kedai-kedai makan, pasar tani area Besut, Cameron Highland dan juga Selangor. Untuk education phase, kami dimulakan dengan perbincangan awal dengan owner business
untuk bertanya tentang lokasi dan latar belakang syarikat dan juga tentang produk yang lebih mendalam, bertanya produk dengan lebih mendalam. Kemudian bertanya harga semasa yang dijual dalam syarikat itu. Dan juga kami bertanya juga tentang marketing ataupun pemasaran yang digunakan oleh syarikat tersebut. Di syarikat Tembila Agrotech Research menggunakan platform media sosial seperti Facebook untuk marketing dan juga physical marketing iaitu business card, dan terdapat juga pemostingan gambar-gambar di ladang dan juga hasil pertanian yang dijual. Ini adalah beberapa soalan untuk kami temu bual bersama owner syarikat perniagaan Tembila Agrotech Research yang berkonsepkan objektif kami. Okey, untuk closing page pula, yang pertama adalah pengiklanan secara kolaborasi. Pengiklanan secara kolaborasi ni dia macam mengekalkan kualiti produk, pelanggan berpuas hati, dia akan membeli dan terus membeli. Yang kedua, pelanggan berkongsi pengalaman mereka, reputasi syarikat meningkat dan pelanggan menjadi lebih setia. Selain itu, kolaborasi ini juga, syarikat ini juga berkolaborasi antara pihak kerajaan, Uniza dan ada juga pihak luar seperti bank lah. Yang kedua adalah tinjauan pasaran. Tinjauan pasaran ni survey market to market ni. Dia macam terus pergi ke kedai, menanya harga yang paling tinggi dan menawarkan harga yang berpatutan untuk menjual produk. Selain itu, melakukan promosi dan tinjauan dari satu kedai dan ke kedai lain, menyampaikan maklumat produk secara langsung kepada pemilik kedai, membangunkan hubungan perniagaan dan memahami permintaan pasaran, dan memastikan mesej sampai kepada sasaran yang tepat dan kekal relevan. Assalamualaikum. Untuk part kali ini saya akan menerangkan mengenai flywheel strategy. Flywheel strategy ialah satu strategi pemasaran dan perniagaan yang berfokus kepada membina momentum secara berterusan melalui pengalaman pelanggan yang positif. Ianya seperti roda besar yang pada awalnya berat untuk digerakkan, tetapi semakin lama semakin laju dan mudah bergerak kerana tenaga yang sudah terkumpul. Okey, untuk konsep utama flywheel ini dia terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama adalah attract. Attract ni adalah menarik pelanggan. Bagaimana daripada stranger kita attract dia menjadi prospek. Yakni menarik perhatian pelanggan melalui kandungan promosi, testimoni atau reputasi. Ini menyebabkan pelanggan datang kerana mereka nampak nilai dalam perniagaan. Yang seterusnya, komponen kedua adalah engage, yakni bagaimana kita berinteraksi dan membina kepercayaan kepada customer. Yakni daripada stranger kita ubah dia kepada prospek melalui engage, yakni melayan pelanggan dengan baik, memberi maklumat yang jelas dan memastikan mereka yakin dengan produk. Jadi pelanggan ni akan rasa dihargai dan percaya pada perniagaan. Yang seterusnya, bagaimana daripada customer ni kita ubah dia menjadi promoter. Caranya melalui delight. Maksudnya ini customer itu yang membeli barang daripada kita akan merasa delight, yakni mengembirakan pelanggan. Maksudnya customer memberi pengalaman yang sangat memuaskan, contoh layanan yang cepat, kualiti produk konsisten, servis selepas jualan yang baik. Jadi pelanggan ni akan menceritakan pengalaman positif kepada orang lain. Inilah yang dinamakan, maksudnya daripada mouth to ear. Maksudnya pelanggan menceritakan pengalaman terhadap barang itu kepada orang lain. Kaedah ini akan dapat mengurangkan kos untuk pengiklanan. Apabila pelanggan puas dan mempromosikan perniagaan anda secara semula jadi, lebih ramai pelanggan baru datang. Jadi ini menyebabkan kos pemasaran menurun, reputasi meningkat, perniagaan berkembang secara konsisten tanpa perlu push terlalu kuat. Jadi setiap kali pelanggan gembira, roda flywheel berputar semakin laju. Dan komponen yang paling penting dalam ni adalah
sebagai seorang peniaga ni, dia perlu menjaga hubungan baik dengan customer. Sekian, terima kasih.